Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Najmuddin bin Ishaq dari Sekolah Menengah Agama Ihyaul Ulum Ad-Diniyah ingin membentangkan Sains Tingkatan 3 Bab 6 6.1 Penjanaan Tenaga Elektrik. Pertama, bab 6, elektrik dan kemagnetan. Kedua, standard kandungan 6.1, penjanaan tenaga elektrik. Ketiga, standard pembelajaran 6.1.1, memerihalkan sumber tenaga kepada tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. Pelbagai sumber tenaga untuk menjanakan tenaga elektrik. Kelas sumber tenaga elektrik. Ada dua kelas sumber tenaga, iaitu yang pertama, sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Seterusnya, maksud sumber tenaga boleh baharu. Sumber tenaga boleh baharu ialah sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Contoh sumber tenaga boleh baharu: tenaga hidro, tenaga ombak, tenaga solar, tenaga pasang surut, tenaga angin, tenaga biojisim dan tenaga geoterma. Seterusnya, maksud sumber tenaga tidak boleh baharu. Sumber tenaga tidak boleh baharu ialah sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Contoh sumber tenaga tidak boleh baharu: tenaga nuklear, arang batu, gas asli dan petroleum.